Kedai Lani. Tengku Syad ini dia memberi komen dalam konten saya berkaitan kedai Lintang di Bandar Lama Temerloh yang pernah wujud dulu. Dulu di kedai Lintang itu, salah sebuah daripadanya adalah warung makanan milik arwah Haji Lani. Lokasinya di hadapan tempat saya sedang berdiri sekarang ni. Lebih kurang di situlah, di tapak tabung haji tu. Diibaratkan saya sekarang sedang berdiri di stesen bas Semaran, Teriang dan Mentakap dulu. Macam itulah. Kedai Haji Lani di hujung kiri, deretan kedai kayu tu. Ini saya dapatkan sekeping gambar lama sekitar tahun 1980-an. Gambar ini di hadapan kedai Haji Lani. Jadi gerai burger tu Old Town Blues namanya, milik anak-anak Haji Lani. Sesiapa yang kenal Tok Empat Nasir, iaitu pengerusi JPKK Kampung Batu Satu. Beliau adalah salah seorang anak arwah Haji Lani.